Weh, 2026 ni. Zaman Gen Y dah habis dah bro. Kita orang ni untuk milenial. Macam fosil sejarah lah. Bro, ada anak saudara. Sekali tengok. Siap paket ada cucu. Terus kena panggil atuk sial. Serius bro. Kalau cek doktor nasib tak baik. Penyakit dalam badan dah ada persatuan JKK beramai-ramai. Bro, jaga makan. Kalau penyakit dah rombongan berjemaah, biasanya malaikat kubur dah warm up. Masalah negara kita ni bro, makanan semua sedap. Tidur malam pun mimpi tauke cakap, what's up guys? Umur macam kita ni bro, hiburan makan je. Nak usia awet takut periuk belanga rumah tebang. Bro, sanggup beratur sejam demi dessert viral. Dah tua menangis, kaki jadi dessert semut kena potong. Ada geng kita ni bro, perasan muda lagi. Dia boleh main game siap bergaduh dengan budak sekolah. Bro, main game tak apa bro, yang malu kalah dengan budak kecil. Koyok muka merah macam nak menangis. Diorang lupa Gen Y ni otai cyber cafe dulu. Pemegang rekod lompat pagar sekolah. Hadiah rotan lah. Bro, aku tengok anak pamper penuh taik. Bapak sibuk rank ML. Aduh, sampai jadi biskut kering taik tu weh. Bro, umur kita ni bro, dah dekat 4 series. Kubur dah melambai-lambai jemput masuk. Tak lama lagi dah. Ada tu bro, dah tua sejadah pun bersarang dalam almari. Betul P. Ramlee kata, dah tua pun bodoh.